ramai orang datang jumpa saya, ada anxiety, ada GERD, tidur pun tak lena. Kita pun fikir logik, makan ubat, simptom senyap, semua settle. Tapi realitinya, ubat cuma senyapkan simptom saja, bukan tenangkan badan. Anxiety ni bukan sebab fikiran rosak. Badan kau sebenarnya tengah berjaga, terlalu lama dalam survival mode. Sebab tu walaupun kau dah penat, mata tetap tak boleh tidur, perut tetap berangin, dada ketat. TRE tak suruh kau cerita trauma, masalah kau. Tak perlu ubat, tak perlu suplemen pun. TRE cuma ajar badan kau cara untuk rasa selamat semula. Bila badan rasa selamat, anxiety panic attack perlahan-lahan akan senyap sendiri. GERD pun makin pulih. Kalau kau nak faham TRE dengan cara yang selamat, aku ada kongsikan semua dalam channel Telegram aku. Klik link di bio untuk join.